Usulan video saya sebelum ni pasal ayak bertakung dekat Lebuh Raya di kilometer 101 arah utara. Esok lepas saya post video tu, saya tengok dah ada tindakan, dah ada kesan korek buat macam parit di tepi-tepi kawasan tu. Dalam video tu pun ada orang komen pasal ayak bertakung di lokasi lain, iaitu lokasinya di sini selepas jambatan Sungai Muda arah utara. Hari ni saya nampak memang kawasan ni dah diratakan. Nampak gaya tu macam ayak dah tak boleh bertakung dah di kawasan ni. Tak dapat saya sahkan yang mereka main buat kerja ni sebab komen dekat post tu, ataupun memang mereka dah tahu daripada awal. Itu semua tak penting. Yang penting kawasan ni dah tak bertakung ayak dah. Saya harap yang komen tu boleh sahkan dalam video ni. Adakah tempat tu di tempat yang sama ataupun ada di tempat lain. Sama-sama kita bekerjasama untuk ke arah Lebuh Raya yang lebih selamat. Sekian.